Datang Subway Pyramid bukan sahaja nak makan Subway, tapi dengan misi nak mencari Mushroom Keeper. Untuk info, Subway baru sahaja melancarkan game Shrooms Dash. Dalam game ni, kalau korang dapat kumpul mushroom sebanyak mungkin, dapat capai skor tinggi, akan berpeluang memenangi weekly prize serta grand prize Nintendo Switch 2 bernilai RM2,199. So korang kalau jumpa Mushroom Keeper ni dekat Subway, scan QR code, main Shrooms Dash, bolehlah menang hadiah menarik. Best juga main game ni tau. Dan korang boleh main berkali-kali tau untuk capai rank tertinggi. Lepas tu korang share je skor yang korang dapat di IG story, tag Subway Malaysia, dan korang boleh tunjukkan pada Mushroom Keeper untuk tebus voucher dan stiker. Okey, kembali pada tujuan asal. Sebenarnya saya nak cuba new Subway Mushroom Chicken and Garlic Butter, yang merupakan menu terbaru daripada Subway. Serius sedap weh. Chewy mushroom dipadankan dengan creamy garlic butter, very flavorful, dan dalam setiap gigitan memang memberi kepuasan. Oh ya, korang juga boleh add on mushroom ini dalam menu Subway kegemaran korang. Serius berbaloi, lebih sedap. So korang kalau berada di Subway Pyramid, jangan lupa untuk cari Mushroom Keeper, try Subway Shroom Hunt, dan paling penting korang kena cuba new Subway Mushroom Chicken and Garlic Butter. Okay?